antara yang paling kuat bagi syafaat, sehingga dia tidak membenarkan tuan dia untuk bercakap. Dia yang berhujah di hadapan Allah. Dia tak bagi tuan dia tak payah cakap, dia sendiri yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin Jalla Jalaluh banyak Al-Quran. Yang ni semua orang boleh buat, sebab tiap-tiap rumah ada Quran. Saya tak percaya rumah orang Islam tak ada Quran. Teruk sangatlah siapa yang duduk dalam dewan ni, ataupun yang ada dalam media sosial sekarang, yang mendengar di medsos sekarang ni, di rumah dia tak ada Quran. Teruk sangatlah kamu Islam, di rumah kamu tak ada Quran fizikal tu, Quran boleh sentuh tu. Kalaupun kamu tak baca tiap-tiap hari, takkan kamu tak mau tengok Quran kalamullah. Quran ni orang beriman, dia buka, dia tatap, dia tengok, dia angkat, dia kucup, dia rasa tenang. Dia belum baca lagi. Kalau betul iman kamu, kamu ambil wuduk, kamu pegang, kamu tengok, kamu kucup, kamu tatap, rasa tenang. Sikit pun rasa tenang. Ada, dia akan main sikit walaupun sedikit ketenangan. Belum lagi baca. Antara pemberi syafaat yang kuat, yang paling kuat di padang mahsyar, antara namanya Quran. Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat bagi syafaat kepada orang yang membacanya. Berapa banyak ustaz nak baca? Ini orang tanya. Yang ni yang best ni. Ulama dulu ada yang sehari sekali khatam. Ni cerita dongeng ke cerita betul? Cerita betul. Ulama dulu, bila saya sebut ulama dulu, maksudnya ulama ataupun manusia-manusia umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman salaf. Ada ramai, saya pernah ceramah tajuk tu saja khusus, bagaimana salaf membaca Al-Quran. Tajuk ceramah tersebut. Tonton balik ke taman surau company masjid masing-masing, cari seorang ustaz ceramah tajuk tu. Dengar macam mana dulu salaf membaca Quran harian. Ada sahabat salaf ni termasuk sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Sahabat Nabi saja kau ustaz yang baca yang banyak ni dah ada, yang tabi'in pun ada, tabi'in pun ada. Sahabat Nabi ada yang baca sehari sekali khatam 30 juzuk tiap-tiap hari, ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang seminggu sekali khatam. Ada antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, orang alim, sahabat Nabi, dia khatam seminggu sekali, biasa aja. Biasa bagi dia, mustahil bagi kita. Tuan-tuan nak jumpa 2024 ni yang khatam seminggu sekali. Ada, tapi hampir mustahil, tinggal sikit. Bila dia habis khatam baca Quran, khatam dia akan buat majlis. Tuan-tuan perempuan siapa baca Quran lepas tu habis buat majlis. Majlis tu nama dia majlis kenuri dengan baca doa. Abdullah bin Umar tiap-tiap minggu buat majlis makan, dia khatam Quran, majlis khatam Quran, dia jamu orang makan, dan kemudian dia berdoa. Yang mai tu adalah kanak-kanak. Ni orang panggil bijak. Kenapa bijak Abdullah bin Umar? Orang tanya dia, wahai Abdullah, kenapa buat majlis ni? Majlis ni majlis barakah sebab aku khatam Quran. Wahai Ibnu Umar, kenapa panggil budak-budak? Ibnu Umar kata, sebab budak-budak tidak melakukan dosa. Bila dia kata amin, Allah makbul doa dia. Ya Allah, berkatlah pakcik yang bagi kami makan, amin. Budak ni, budak-budak ramai, dia panggil budak-budak semua. Berseni. Orang dulu nak dapat pahala, nak dapat syurga ni masing-masing guna cara yang pelbagai. Baca Quran. Kita zaman hari ni, zaman yang tak ramai diberkati oleh Allah untuk pegang Quran tiap-tiap hari. Tak ramai Allah kasih, Allah gerak tangan dia untuk pergi capai Quran dan baca tiap-tiap hari. Tak ramai. Siapa yang dalam dewan ni, yang dalam live pada hari ni, dia memang baca Quran, tak payah angkat tangan.
dia tahu dia baca Quran hari-hari. Sebut alhamdulillah sekarang. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah pilih dia untuk pegang Quran. Tinggal lagi jangan syirikkan Allah, jangan ambil hak orang. Dia akan dapat syafaat Quran. Waktu orang-orang yang ahlul Quran, dia panggil ahlullah. Mereka-mereka yang membaca Quran, mencintai bacaan Al-Quran, dipanggil di padang mahsyar nanti sebagai ahlullah. Bila kita kata macam inilah, satu dewan ni kita kata duduk di kelompok sini ahlullah, semua ni geng Quran. Adakah syarat nak jadi ahlullah? Ahlullah ni macam membership Allah. Dia ada keahlian khas dengan Allah, seolah-olah begitu. Sehingga Nabi sebut dalam hadis ahlullah. Adakah syarat nak jadi ahlullah di mahsyar kena hafal 30 juzuk? Tidak. Tak syarat hafal. Dia mencintai Quran, merindui Quran, mengagungkan Quran, mengamalkan Quran. Dia baca Quran. Dia adalah orang yang baca Quran dan mengamalkan isi kandungan Quran. Quran suruh tutup aurat, dia tutup aurat, alhamdulillah. Ahlullah ni antara pemberi syafaat terbesar. Nama dia dipanggil, bila nama dia dipanggil, Allah seru nama dia. Dia pun mai di depan, berdiri di depan semua penduduk mahsyar. Lalu dibuka buku amalan dia. Allah buka buku amalan dia. Lalu mulalah acara menimbang amalan dia daripada hari pertama dia mukallaf. Ketika itu datanglah dua payung yang besar di atas, ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin sawaf. Nabi kata, ahlul Quran ni bila Allah panggil nama dia, tak dan dia sebut sepatah pun perkataan untuk disoal, tiba-tiba datang dua payung yang besar, dua gerombolan yang besar di atas. Lepas tu langit tak ada, Allah dah gulung langit, tapi dia mai ke atas. Min tayrin sawaf, macam dua pasukan burung yang besar. Tuhajani an sahibihima, kedua-dua ni akan tolong bercakap dan berhujah bagi pihak tuannya yang membacanya. Siapa dia dua ni? Nabi pun sebut dua tu, yang pertama namanya Al-Baqarah, yang kedua namanya Ali Imran. Siapa yang ahlul Quran, siapa yang ahlullah, Baqarah dan Ali Imran datang untuk mewakili Quran seluruhnya.